Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada pesyarah serta rakan-rakan sekalian. Kami daripada Kuliah 5 akan membentangkan tajuk aspirasi dan hala tuju pendidikan serta implikasinya terhadap guru berjiwa pendidik. Dalam pembentangan ini, kami akan menguraikan maksud aspirasi pendidikan, hala tuju pendidikan negara serta bagaimana perubahan tersebut memberi implikasi kepada guru sebagai seorang pendidik yang profesional dan berjiwa pendidik. Pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan aspirasi pendidikan? Aspirasi pendidikan ialah hasiat dan matlamat yang ingin dicapai oleh sistem pendidikan negara dalam melahirkan insan yang seimbang dari segi aspek intelek, rohani, emosi dan jasmani, selaras dengan falsafah pendidikan kebangsaan. Aspirasi ini bukan sahaja mengajar kecemerlangan akademik, malah bertujuan membentuk murid yang mempunyai nilai murni, kemahiran abad ke-21, daya saing global serta identiti nasional yang kukuh. Aspirasi pendidikan juga menjadi panduan kepada semua warga sekolah supaya setiap usaha yang dijalankan menuju kepada matlamat pendidikan negara. Topik ini merangkumi Standard Kualiti Pendidikan Malaysia iaitu SKPM, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM, 5 aspirasi sistem pendidikan negara, 6 aspirasi murid serta implikasi terhadap sistem pendidikan di Malaysia. Pertama, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia atau SKPM merupakan satu piawai yang digunakan untuk menilai dan memastikan kualiti pengurusan serta keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah. SKPM membantu pihak sekolah membuat penambahbaikan serta secara berterusan agar pencapaian murid dan kualiti pendidikan dapat dipertingkatkan. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia PPPM ialah pelan transformasi pendidikan negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualiti sistem pendidikan agar setanding dengan pendidikan bertaraf antarabangsa. PPPM memberi fokus kepada pembangunan murid secara menyeluruh dan memastikan akses pendidikan yang berkualiti kepada semua. Dalam PPPM, terdapat 5 aspirasi pendidikan negara iaitu akses yang memastikan setiap murid mendapat peluang pendidikan, kualiti bagi meningkatkan standard pendidikan, equity untuk memastikan peluang pendidikan yang adil, perpaduan bagi mengukuhkan hubungan antara pelbagai kaum dan kecekapan iaitu memastikan penggunaan sumber pendidikan secara optimum. Selain itu juga dapat juga 6 aspirasi murid yang dicapai iaitu pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran bahasa, etika dan kerohanian serta identiti nasional. Aspirasi ini bertujuan untuk melahirkan murid yang seimbang dari segi aspek intelek, emosi, rohani dan sosial. Akhir sekali, aspirasi dan hala tuju pendidikan ini memberi implikasi besar terhadap sistem pendidikan di Malaysia seperti perubahan kurikulum yang lebih relevan, peningkatan profesionalisme guru, perintegrasian teknologi dalam pembelajaran serta pembentukan murid yang lebih berdaya saing dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Dalam Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia, terdapat 6 aspirasi murid yang jadi fokus utama iaitu pertama ialah pengetahuan. Murid menguasai ilmu dalam pelbagai bidang. Kedua ialah kemahiran berfikir iaitu kebolehan menyelesaikan masalah dan membuat keputusan secara kreatif serta kritis. Ketiga ialah kemahiran memimpin supaya murid mampu memimpin diri dan orang lain. Keempat ialah kemahiran dua bahasa iaitu penguasaan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Kelima ialah etika dan kerohanian yang membentuk akhlak serta integriti murid. Akhir sekali ialah identiti nasional iaitu semangat cintakan negara serta menghormati kepelbagai kaum dan budaya. Kesemua aspirasi ini saling melengkapi bagi melahirkan modal insan berkualiti. Mengapa aspirasi pendidikan ini penting? Pertama,
Ia memastikan sistem pendidikan negara kekal relevan dengan perkembangan dunia. Kedua, membantu melahirkan modal insan yang mampu bersaing di peringkat global. Ketiga, ia menjadi panduan kepada guru dalam merancang proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan. Oleh itu, aspirasi pendidikan bukan sahaja menjadi tanggungjawab kementerian, tetapi perlu dilaksanakan bersama oleh guru, guru bapa, masyarakat dan murid sendiri. Seterusnya, rakan saya akan menerangkan mengenai hala tuju pendidikan Malaysia yang sedang dilaksanakan pada masa kini. Seterusnya, saya akan menerangkan hala tuju pendidikan Malaysia. Hala tuju pendidikan ialah arah pembangunan sistem pendidikan bagi memastikan negara mampu memenuhi keperluan masyarakat dan cabaran masa depan. Pendidikan bukan sekadar proses menyampaikan ilmu, tetapi merupakan usaha membentuk insan yang seimbang dari segi intelek, emosi, rohani dan jasmani. Pada masa kini, hala tuju pendidikan negara memberi penekanan kepada yang pertama, pembelajaran bermakna, iaitu murid bukan hanya menghafal fakta tetapi memahami konsep dan mampu mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan mereka. Yang kedua, teknologi digital iaitu penggunaan aplikasi dan platform moden untuk meningkatkan keberkesanan PDP. Yang ketiga, pembangunan sasiah iaitu melahirkan murid yang berakhlak mulia, berdisiplin dan berzati diri. Yang keempat, pendidikan inklusif yang mana mampu memastikan semua murid mendapat peluang pendidikan tanpa diskriminasi. Yang kelima, pembelajaran sepanjang hayat iaitu dengan membudayakan sikap belajar secara berterusan walaupun selepas tamat persekolahan. Terdapat beberapa fokus utama dalam hala tuju pendidikan iaitu pendidikan digital guru dan murid perlu menguasai teknologi seperti Google Classroom, Canva, AI dan pelbagai platform pembelajaran digital. Ini penting untuk memastikan PDP lebih interaktif, fleksibel dan relevan dalam dunia moden. Pembelajaran abad ke-21 iaitu kaedah PDP kini lebih berpusatkan murid melalui aktiviti kolaboratif, komunikasi, pemikiran kritis dan kreativiti. Murid digalakkan untuk menyelesaikan masalah secara kreatif dan bekerja dalam kumpulan. Seterusnya, pendidikan inklusif iaitu semua murid diberi peluang mendapat pendidikan tanpa mengira latar belakang, kebolehan ataupun keperluan khas. Hal ini selaras dengan prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia. Pendidikan berasaskan nilai sekolah bukan hanya mengajar ilmu tetapi juga membentuk akhlak, disiplin dan jati diri murid. Nilai murni seperti hormat, amanah dan tanggungjawab menjadi teras dalam pembentukan generasi masa hadapan. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa cabaran yang perlu dihadapi, iaitu perubahan teknologi yang sangat pantas. Guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital supaya tidak ketinggalan dalam arus perkembangan teknologi. Jurang pembelajaran antara murid mempunyai tahap pencapaian yang berbeza, menyebabkan guru perlu menggunakan pendekatan yang pelbagai untuk memastikan semua murid dapat mengikuti PDP. Seterusnya, guru juga berdepan dengan cabaran untuk mengimbangi tugas pengajaran, pentadbiran dan pembangunan profesional. Namun begitu, cabaran ini boleh diatasi melalui latihan berterusan untuk guru, sokongan daripada pihak sekolah dan kementerian, penggunaan teknologi yang memudahkan pengurusan PDP. Hala tuju guru memainkan peranan yang amat penting dalam menjayakan hala tuju pendidikan. Guru bukan lagi sekadar menyampai ilmu tetapi bertindak sebagai fasilitator, pembimbing, mentor dan pemudah cara. Guru perlu menggalakkan murid berfikir secara kritis, menggunakan teknologi secara beretika serta mengaplikasikan ilmu dalam kehidupan sebenar. Guru juga menjadi contoh kepada murid melalui sikap, nilai dan tingkah laku. Guru berperanan membina suasana pembelajaran yang positif, menyeronokkan dan inklusif. Selain itu, guru juga perlu sentiasa peka terhadap perubahan semasa dan bersedia menyesuaikan kaedah PDP dengan keperluan murid. Kesimpulannya,
Hala tuju pendidikan Malaysia bukan sahaja bergantung kepada dasar dan perancangan kerajaan, tetapi juga kepada komitmen guru sebagai pelaksana utama di bilik darjah. Dengan usaha bersama, sistem pendidikan negara mampu melahirkan generasi yang berilmu, berakhlak dan bersedia menghadapi cabaran masa hadapan. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang implikasi aspirasi dan hala tuju pendidikan terhadap guru berjiwa pendidik. Sebelum itu, apakah yang dimaksudkan dengan guru berjiwa pendidik? Guru berjiwa pendidik ialah seorang guru yang melaksanakan tugas bukan sekadar sebagai satu pekerjaan, tapi sebagai satu amanah yang dilaksanakan dengan penuh keikhlasan, kasih sayang, tanggungjawab dan komitmen. Guru sentiasa meletakkan kepentingan murid sebagai keutamaan serta berusaha membantu setiap murid mencapai potensi mereka secara optimum. Guru bukan sahaja menyampaikan ilmu pengetahuan di dalam bilik darjah, malah berperanan membimbing pembentukan sahsiah, nilai murni, akhlak, emosi, sosial dan kemahiran murid secara menyeluruh. Seorang guru yang berjiwa pendidik juga menjadi mentor, pembimbing dan suri teladan kepada murid melalui tingkah laku, percakapan dan tindakan harian. Hal ini selaras dengan matlamat pendidikan negara yang ingin melahirkan insan yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Sekarang kita masuk pula kepada implikasi perubahan pendidikan terhadap guru. Perubahan dalam sistem pendidikan akibat perkembangan teknologi, globalisasi dan keperluan revolusi industri 4.0 telah mengubah peranan guru pada masa kini. Pertama, guru perlu sentiasa meningkatkan ilmu pengetahuan dan kemahiran profesional melalui latihan, kursus, seminar serta pembelajaran sepanjang hayat. Ini kerana pendekatan pengajaran sentiasa berubah mengikut keperluan semasa. Guru yang sentiasa belajar akan lebih bersedia menghadapi cabaran pendidikan dan mampu meningkatkan keberkesanan pengajaran. Kedua, guru perlu menguasai teknologi digital dan mengintegrasikannya dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Penggunaan platform seperti Google Classroom, Canva, aplikasi AI dan pelbagai aplikasi pembelajaran dapat menjadikan pembelajaran lebih interaktif, menarik serta berpusatkan murid. Selain itu, penguasaan teknologi membolehkan guru menyediakan bahan pembelajaran yang lebih kreatif dan memenuhi keperluan generasi digital masa kini. Ketiga, guru perlu lebih kreatif dan inovatif dalam merancang aktiviti pembelajaran. Kaedah pengajaran tradisional yang hanya bergantung kepada syarahan sudah tidak mencukupi. Guru perlu menggunakan pelbagai strategi seperti pembelajaran berasaskan projek, pembelajaran kooperatif, permainan pendidikan dan penyelesaian masalah supaya murid lebih aktif, berfikir secara kritis dan menikmati proses pembelajaran. Keempat, guru perlu memahami kepelbagaian latar belakang, kebolehan, minat dan gaya pembelajaran murid. Setiap murid mempunyai keperluan yang berbeza. Oleh itu, guru perlu mengamalkan pendekatan pengajaran yang inklusif dan pembezaan pengajaran supaya murid mendapat peluang pembelajaran yang adil serta mampu mencapai potensi masing-masing. Kelima, guru perlu menjadi contoh teladan yang baik dari segi akhlak, disiplin, integriti dan etika profesional. Murid bukan sahaja belajar melalui apa yang diajar, tetapi juga melalui tingkah laku guru. Oleh itu, guru yang berintegriti, berdisiplin, penyayang dan bertanggungjawab akan menjadi inspirasi kepada murid untuk membentuk sahsiah yang positif. Sebagai contoh, seorang guru bahasa Melayu ingin mengajar kemahiran menulis karangan. Jika sebelum ini guru hanya memberikan latihan di dalam buku latihan, kini guru memilih pendekatan yang lebih kreatif dan berpusatkan murid. Guru meminta murid menghasilkan sebuah poster digital menggunakan aplikasi Canva atau bantuan aplikasi kecerdasan buatan AI berdasarkan tajuk yang dipelajari. Sebelum menghasilkan poster, murid perlu berbincang dalam kumpulan untuk merancang isi, memilih gambar yang sesuai dan menyusun ayat yang gramatis. Selepas itu, setiap kumpulan membentangkan hasil kerja mereka di hadapan kelas. Manakala kumpulan lain memberikan komen dan cadangan penambahbaikan secara berhemah. Melalui aktiviti ini, murid bukan sahaja mempelajari kemahiran menulis dan penggunaan bahasa yang betul, malah turut mengembangkan pelbagai kemahiran abad ke-21 seperti komunikasi, kolaborasi, pemikiran kritis, kreativiti serta literasi digital. Pada masa yang sama, murid juga boleh belajar menghormati pandangan rakan, bekerjasama dalam kumpulan dan menggunakan teknologi secara beretika. Situasi ini menunjukkan bahawa guru bukan sekadar menyampaikan isi pelajaran, tetapi berperanan sebagai fasilitator yang membimbing murid untuk belajar secara aktif, bermakna dan menyeronokkan. Inilah ciri guru yang memenuhi aspirasi pendidikan masa kini.
Sebagai rumusan, aspirasi dan hala tuju pendidikan negara bertujuan melahirkan generasi yang bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah memiliki sahsiah terpuji, kemahiran berfikir aras tinggi, kemahiran digital serta mampu bersaing di peringkat global. Pendidikan hari ini memberi penekanan kepada pembangunan insan secara menyeluruh agar murid dapat menghadapi cabaran dunia yang sentiasa berubah. Bagi merealisasikan matlamat tersebut, guru perlu sentiasa bersedia menerima perubahan, meningkatkan kompetensi profesional serta menguasai pelbagai kemahiran baharu yang selaras dengan perkembangan pendidikan. Guru juga perlu mendidik dengan penuh keikhlasan, empati dan tanggungjawab supaya setiap murid mendapat peluang untuk berkembang mengikut potensi masing-masing. Guru yang berjiwa pendidik bukan sekadar mengajar untuk memastikan murid lulus peperiksaan, tetapi membimbing mereka menjadi insan yang berilmu, berakhlak mulia, berfikiran kritis, bertanggungjawab dan mampu menyumbang kepada agama, masyarakat dan negara. Kejayaan sebenar seorang guru bukan hanya diukur melalui keputusan keperiksaan, tetapi melalui kejayaan melahirkan insan yang berkualiti dan berintegriti. Sekian, terima kasih. Apakah cabaran terbesar yang mungkin dihadapi oleh guru berjiwa pendidik apabila mengintegrasikan teknologi seperti AI dalam pengajaran? Dan bagaimanakah guru boleh mengatasinya? Antara cabaran terbesar ialah tahap penguasaan teknologi yang berbeza dalam kalangan guru dan murid. Terdapat guru yang masih kurang mahir menggunakan aplikasi digital atau AI, manakala sesetengah murid pula tidak mempunyai akses kepada peranti atau internet yang stabil. Selain itu, penggunaan AI secara tidak terkawal boleh menyebabkan murid terlalu bergantung kepada teknologi sehingga mengurangkan usaha berfikir secara kritis dan menghasilkan idea sendiri. Bagi mengatasi cabaran tersebut, guru perlu sentiasa meningkatkan kemahiran digital melalui kursus, latihan dan pembelajaran sepanjang hayat. Guru juga perlu merancang aktiviti yang menggunakan AI sebagai alat bantu pembelajaran, bukannya menggantikan proses pembelajaran murid. Di samping itu, guru hendaklah memastikan semua murid mendapat peluang yang sama untuk menggunakan teknologi serta menerapkan nilai etika digital seperti kejujuran, tanggungjawab dan penggunaan teknologi secara berhemah. Dengan pendekatan ini, teknologi dapat dimanfaatkan secara optimum tanpa mengabaikan matlamat utama pendidikan iaitu melahirkan murid yang berilmu, berakhlak dan mampu berfikir secara kritis. Pada pendapat anda, bagaimana 6 aspirasi murid membantu pelajar menghadapi cabaran masa hadapan? Penerapan 6 aspirasi murid ini membolehkan pelajar bukan sahaja cemerlang dalam akademik, malah mempunyai daya saing yang tinggi di tingkat global melalui kemahiran berfikir secara kreatif dan kritis, serta kebolehan memimpin. Pada masa yang sama, identiti nasional yang kokoh memastikan murid tidak hilang jati diri dan sentiasa menghormati kepelbagaian kaum walaupun berhadapan dengan pengaruh luar. Kesemua elemen ini membentuk modal insan yang seimbang dan matang dari segi intelek, emosi dan rohani untuk mendepani dunia luar yang mencabar. Bagi mencapai aspirasi tersebut, murid perlu mengambil tindakan aktif dan tidak hanya bergantung kepada pembelajaran di dalam bilik darjah. Murid hendaklah melibatkan diri dalam aktiviti kurikulum untuk mengasah kemahiran memimpin, berani komunikasi dalam pelbagai bahasa serta sentiasa menukar ilmu baharu secara kendiri. Di samping itu, murid perlu sentiasa mengamalkan nilai murni dan etika dalam kehidupan seharian agar setiap tindakan yang diambil selaras dengan matlamat falsafah pendidikan kebangsaan.